Yasin. Faraid tu apa? Faraid tu dari hukum daripada Allah, Mama. Yasin. Siapa yang boleh terima faraid yang pertama? 5 golongan tu siapa, Yasin? Ibu bapa, pasangan anak lelaki dan anak perempuan. Yasin. Siapa yang boleh faraid yang pertama dulu? 5 golongan tu siapa? Ibu bapa, anak lelaki dan anak perempuan adalah pasangan. Lepas tu pasangan. Pasangan Pasangan tu siapa? Ibu, Isteri. isteri dan Ataupun suami. Yasin. Dekat mana? Dekat dalam surah mana dalam Al-Quran kita nak tengok tentang pembahagian faraid ni? Kat mana? 11, 12. Dengan 1, 7, 6. Surah mana? Surah An-Nisa. Pandai.